Assalamualaikum guys. Hai, apa khabar semua? Sorry, lama tak upload video kompilasi terbaru. Channel Min kena teguran. Selamat kembali ke saluran Malaysia Road CCTV. Hari ni kita ada lagi video kompilasi dashcam terbaru. Jadikan video ni sebagai pengajaran kita, okey? Ingat aku dengan perangai orang macam ni. Kita nak suruh jalan je. Memang orang Malaysia tak boleh kena horn. Kena lagi kalau pemandu king of the road, memang kena bagi jari tengah terus. Apa dah dong? Akbar. Hey, hey, oi! Oi! Oi, lari. Oi! Kejap dek. Cabut ni semua dekat. Kau langgar orang kau. Oi, kau langgar budak lah. Mana? Oi, langgar budak. Kejap dia. Ada je lah perangai rider ni. Tengok ni. Jom tengok satu lagi rakaman dashcam buat pengajaran kita semua. Owner pickup ni dah bagi signal awal-awal nak masuk simpang belah kanan.
Dari jauh dah nampak ada motor tengah melaju. Tapi rider ni pula macam tak perasan kenderaan depan nak membelok. Dia tetap maintain laju kat tengah jalan walaupun lampu signal dah nampak. Sapu minyak gamat okey lah tu. Tujuh ada satu, kosong tak ada. Nombor pelik kan. Ibu kena benar dah. Itu pun pelik air itu. Mana dah? Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba satu kejadian cemas Weh guys, korang tengok ni. Jantung aku rasa nak tercabut terus tadi. Aku tengah sedap memandu relax-relax, tiba-tiba ada benda jatuh kat depan. Driver trailer pun perasan benda yang jatuh tu. Nasib baiklah driver trailer ni tolong sound. Oi. Baiklah oi. Lepas tadi kita ada sakit. Sabar Lori. Sabar. Barang. Sakit ah. Barang. Jap. Akbar. Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba dia muncul. Huish, geram aku. Bang, relax bang. Benda boleh bincang, buat apa nak gaduh? Kau datang dari belakang kan? Kau datang belakang. Kau datang dari belakang kan?
Kau datang dari belakang kan? Kau datang belakang kan? Jalan. Bengong kau ni. Naik motor tak pandai, ngelabah. Datang dari belakang nak menjadi